Guys, welcome back to Ahmad Hunain Tengok Apa. Okay, sebenarnya aku terpaksa buat YouTube baru sebab YouTube aku yang sebelum ni 20k followers lebih kepada travel and juga kepada makan-makan ataupun foodie lah. Bila aku bercampur dia macam tak best ataupun dia punya algorithm macam tak best. So aku terpaksa buat movie review dekat YouTube aku yang baru. Okay, untuk movie kali ni, movie pertama dekat YouTube channel ni, Blood Brothers Bara Naga. Cerita ni arahan daripada Syafiq Yusof yang tengah meletup-letup kat Powergam. Aku baru tengok semalam. And guess what? Review ni mungkin ada spoiler. So korang boleh skip kalau korang tak nak spoiler lah. Aku bukanlah orang yang berhenti buat movie review. Ni aku just sembang berdasarkan apa yang aku tengok lah. Okay, macam semalam lah aku pergi dengan high expectation sebab Sheriff dah best lah. Pada aku Sheriff adalah antara movie yang buatkan aku rasa aku nak tengok filem Syafiq Yusof. Dulu aku rasa macam movie dia macam biasa, tak ada apa kan. Okay, aku nak tengok sebab aku suka Sheriff. Pada aku Sheriff best and layak diberi pujian. Dan untuk Blood Brothers ni pun sama. Sebab apa? Dia lebih kepada action pack. Tapi adakah lagi best daripada Sheriff? Itu tunggu kejap. Tu nanti kita pergi kat tempat tu lah. So kisah Blood Brothers ni pasal Shahnaz dengan apa tu nama dia, Syafiq Kyle. Diorang ni brothers lah dalam kongsi mafia, kongsi gelap. Dia bukan macam filem Cat Gangster ni, lebih kepada mafia. And then dalam Blood Brothers tu, dalam brothers diorang ni ada pengkhianatan lah. Macam tu lah overall movie ni. Action dia memang best. Cuma ada part-part yang draggy tu dalam action dia pun boleh jadi hal juga. Tapi action dia memang best. Nampak improve gila-gila. Lepas tu yang kedua, dia punya story pun okay, senang faham. Ada plot twist dia tapi aku boleh expect dah dia punya plot twist sebenarnya. And then nombor 3, dia punya CGI pun semua okay, color grading dia semua okay. Dia punya satu lagi, dia punya apa, aku tak suka dia punya sound. Sound apa? Dia punya lagu tema, dia punya muzik tema belakang tu macam poyo sikit, wader kan. Tapi okey lah kan. Dia boleh itu ikut orang, ikut cita rasa orang lah. Aku macam rasa macam aduh, dia punya tema background muzik team dia tengah gaduh-gaduh tu macam poyo kan. Dia macam filem-filem Godfather. Okey, aku nak cakap pasal filem ni sebab apa? Dia macam filem ni banyak ambil reference dari filem lain. Ada Captain America Civil War pun ada. Lepas tu daripada Ant-Man pun ada. Lepas tu ada filem, ada scene tembak-menembak dekat jalan raya tu sama macam filem apa, Sinsaro aku pun tak ingat nama filem, tapi aku pernah tengok lah scene tu. Banyak lah dia ambil reference. Tapi pada aku okey je nak ambil reference as long kau tak copy paste jalan cerita apa semua. Dia just ambil reference macam mana scene tu berlaku. Pada aku okey. Dia ada POV shot lah apa semua kan. Baiklah pada aku dia sangat-sangat improve lah daripada filem movie Melayu yang sebelum-sebelum ni. Contoh macam sebelum ni filem Tai, Awang Gerudi, lepas tu Badang. Mampus nak tengok. Aku memang takkan tengok. Masalahnya ini aku rasa dalam 2-3 tahun ni antara tahun yang aku paling banyak bayar tiket untuk tengok movie Melayu atau Malay movie ataupun local movie lah. Syabas. Syafiq Yusof, well done. Untuk filem ni aku okey je. Aku suka. Tapi adakah dia lagi best daripada Sheriff? Personally kalau tanya aku punya point of view, aku rasa Sheriff lagi best. Sebab apa? Sheriff ni lebih bermain dengan minda. Macam Blood Brothers Bara Naga ni, dia lebih pada action pack, lebih pada jalan cerita yang simple. Walaupun ada plot twist tapi tak adalah dia nak main dengan minda. And dia punya karakter pun okey lah, Conan semua okey. Cuma dalam Sheriff dia ada karakter arc yang storytelling yang lagi power. Yang macam ni ada some of karakter yang macam tak tahu apa motif dia kan. Pada aku itu okey je sebab ni lebih macam dia macam kau tengok Fast and Furious lah. Furious dengan Blood Brothers ni macam lebih kurang tapi lebih make sense. Macam Fast and Furious tu dah memang tak make sense lah, dah mengarut lah. Tapi Blood Brothers ni lebih make sense. Macam tu. Dia ibarat macam tu. So pada aku berbaloi lah untuk korang bayar tiket apa semua and tengok. And semalam aku tengok kat cinema memang penuh orang. So pada aku good job lah. Good job. Macam aku sebenarnya dah cakap dah apa yang aku tak suka pasal movie ni, apa yang aku suka. Aku campur-campur ni sebab aku bukan reti sangat nak buat review. Aku just nak bagi opinion. Aku rasa excited tengok movie. Aku tengok movie sebenarnya antara benda yang aku suka buat masa aku muda-muda dulu. Sekarang ni muda lagi, cuma dah berkahwin susah sikit lah. Gitu. So untuk Blood Brothers ni pada aku, dia punya value cerita okey, overall okey, boleh tengok, boleh layan.
So kalau korang beli tiket dekat wayang, korang takkan rasa membazir. That's the point. Itu yang paling best. Itu yang paling, orang panggil, itu message yang aku nak sampaikan dekat korang semualah, korang tengok video ni kan. So kepada korang yang dah tengok Blood Brothers, mungkin korang boleh komen korang punya review ke, pandangan ke apa dekat komen. And kalau korang tak subscribe lagi YouTube channel aku yang baru ni, boleh subscribe and tolong support. Terima kasih banyak-banyak. Dekat YouTube channel ni aku bukan nak buat movie review, tapi nak sembang gadget pun ada, sebab aku selalu beli gadget. And then nak cerita, bukan cerita lah, yang ini aku rasa aku campur-campur je ni. Aku rasa movie ni deserve untuk pecah box office lah. Syafiq Kyle, Shahnaz, semua pelakon okey. Walaupun ada cringe tu, tapi okey je kan. Dia ada scene macam Captain America Civil War siap. Ada satu scene tu macam, aku macam pernah nampak scene ni kan. Macam tu lah. Itu benda yang pop up dalam kepala aku kan. And dia ada credit scene, korang jangan keluar. Aku dah terkeluar, and then bila aku keluar baru tahu, ada credit scene. Macam tu lah. Mungkin ada sequel ke apa kan. Nanti korang nilai sendirilah. So kepada yang dah tengok Schindler Me, korang teruskan sokong. And thank you juga kepada yang tengok video ni sampai habis. Walaupun aku borak entah apa-apa, tapi aku rasa filem ni deserve untuk korang tengok lah. Next week aku nak tengok cerita Sinners pula. Ini pun dalam satu, Sinners ni pun salah satu filem yang aku tunggu-tunggukan. Sebab sekarang ni dah release, bukan, filem tak release lagi. Filem tu release next week. Tapi dia dah buat pre-screening dekat US apa semua. Semua rating semua tinggi gila, cakap the best film of the year lah apa lah. And aku tengok trailer dia pun aku rasa invested. So okay, kita tengok. Okay, see you guys untuk next video. Thank you so much.